Ada satu orang laki-laki, dia datang berjumpa kepada baginda Nabi SAW. Faqala ayul hijra afdal. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah hijrah yang paling afdal? Kata Nabi, qal antahjura ma kariha rabbuka. Jadi Nabi bila laki-laki ni tanya kat Nabi SAW, hijrah apakah yang paling afdal ataupun yang paling baik? Maka Nabi kata, antahjura ma kariha rabbuka. Kau tinggalkan apa yang dibenci oleh Tuhan kamu. Tinggalkan. Mana tinggalkan, mana jangan kita buat apa yang Tuhan tak suka, yang Allah Ta'ala larang ataupun yang Allah tegah. Inilah hijrah yang paling afdal, kata baginda Nabi SAW. Jadi saya secara peribadi tuan-tuan, bila kita nak menyambut awal Muharram 1447, hijrah tu dah tak ada perintah untuk berhijrah. Tapi hijrah yang adalah hijrah yang terbaiklah hijrah untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah tak suka. Kita tak hijrah tinggalkan kampung kita, tak hijrah tinggalkan negeri kita, negara kita. Tapi yang kita nak cuba bincang hijrah, meninggalkan perkara-perkara yang Allah tak suka. Apa yang Allah tak suka? Melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka. Contohnya katalah dulu kita ni memang jenis orang yang lawa, tak jaga semayang. Jadi masuk tahun yang baru ni 1447, jaga solat awal waktu. Ya, mungkin isteri kita, anak-anak kita, dia orang ni mereka orang yang tak menjaga aurat dengan sempurna. Kita didik mereka masuk hijrah yang baru ni, tutup aurat dengan sempurna. Mungkin ada orang dan yang bergulungan dengan mungkar, masih lagi mengamalkan dalam bab muamalat, mengambil riba, meminjam riba, ataupun melakukan perkara-perkara yang dicegah. Contohnya melakukan perbuatan syirik, mungkar, khurafat. Jadi kita tinggalkan semua ni. Pasal perbuatan tu semua Allah tak suka. Allah tak suka kita buat. Dan inilah yang dikatakan ulama, hijrah hakikat yang sebenar-benarnya, iaitu perubahan hati dan juga amalan. Hijrah hati dan juga hijrahlah amalan kita. Daripada syirik, khurafat kepada tauhid yang sebenar-benarnya. Daripada perbuatan, tak jaga solat, jaga sembahyang. Tak pernah berzikir kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Jarang baca Quran. Hijrah yang baru ni kita azam untuk kita sentiasa istiqamah baca Quran. Berubah akhlak daripada yang tak bagus pada yang lebih baik. Itulah hijrah yang hakiki yang sebenar-benarnya.